Okay, Alpine ni daripada France lah. Dia ada sponsor BWT, which is sponsor tu adalah warna pink. So dia terpaksa combine pink dengan biru. Tapi pendapat saya, kena lah. Saya suka kereta dia tak nampak kena. Mana-mana design kereta atau baju yang lawa ni, dia punya kombinasi dan distribution colour. Maksudnya berapa persen pink tu, apa yang main colour, apa yang accent, semua benda tu dia seimbang. Itu yang create pleasant appearance tu. Macam few yang tak lawa tu, ialah isu dia macam sini sikit kuning sikit, ni hijau sikit. Mungkin orang nampak lah brand dia, tapi dia sudut overall estetik kereta tu nampak macam merba lah. Macam E&I semua tu, tak salah saya dia warna kuning. Sacrificekan colour original sebab dia tak mix dengan kita punya colour asal. So itu yang kita kena buat lah. Saya rasa mungkin kita boleh belajar pada situ, ialah brand perlu ada sesuatu yang dia offer more than just colour. Maksudnya work mark dia sendiri pun kena strong. Alpine kita letak nombor 6. Nombor 5 okay, McLaren. Secara umum saya suka wordmark tu lah. Wordmark tu nampak very fast, ada motion kat situ, especially pada huruf M tu, dan very F1 punya vibe. Dia stand out dan unique enough. Mungkin icon tu biasa, nothing fancy, nothing unique about it, tapi the wordmark itself wins the brand. Website dia memang nice lah. Warna waktu Hamilton bersama dengan Mercedes McLaren, warna macam chrome tu. Era yang baru ni dia orang tukar kepada papaya orange. Dan kita nampak development of the logo lah, sebab yelah kereta punya manufacture ni memang dah bertahun lah kan. So bila kita komen sebelum ni lah, ada komen pasal penambahbaikan logo, ada juga orang tak boleh terima. Dia punya owner okey je kan, tapi yang geng-geng biasalah dia tak boleh terima sebab bagi dia tayar ubah dah cantik. Sebenarnya a big brand pun dia ada fasa perubahan logo, mengikut keperluan, mengikut kefahaman, mengikut era yang dia nak bawa seterusnya. Kita tengoklah McLaren ni daripada tahun awal, mungkin zaman tu dia rasa lawa ataupun dia pun tak ada idea sebut pasal digitalize era ni kan. So dia kena fikir juga bila mana dia letakkan pada apps, pada screen. So kalau kita pakai model lama punya logo, dia tak kena lah. Bagi saya McLaren antara kereta yang agak saya tak suka dia punya penyusunan logo. Penyusunan logo tu agak serabut dan kereta tu punya design tu agak serabut lah bagi saya. So McLaren kita letak nombor 5.